Adakah negara kita dalam krisis? Okey, adakah Malaysia dalam krisis? Baru-baru ini kita boleh nampaklah ada yang kata actually negara kita bukan dalam krisis dan ada yang kata actually negara kita dalam krisis. So untuk menjawab soalan ini, jom kita bercakap sedikit tentang krisis sebelum ini. Dan krisis yang paling teruk untuk negara kita adalah berlaku pada tahun 1990-an. Pada tahun 1990-an. Di mana apa yang berlaku adalah negara kita, currency atau mata wang kita telah merudum dengan sangat ketara. Dan apabila mata wang kita merudum dengan sangat ketara, apa yang telah berlaku adalah, sebelum krisis ini berlaku, kebanyakan syarikat-syarikat di Malaysia, mereka meminjam dari Amerika. Dan pada masa itu, loan atau kadar faedah atau kadar bunga di Amerika agak rendah kalau berbanding dengan Malaysia. Dan apa yang berlaku pada tahun 1990-an lah atau pada era 1990-an adalah ramai pelabur dari luar mereka menjual pegangan ringgit Malaysia dan mereka juga, dan selain daripada itu kita boleh nampaklah pelabur menjual Thai baht, mereka menjual wang Singapura. So apa yang telah berlaku adalah mata wang bukan sahaja untuk Malaysia tetapi mata wang untuk satu rantau telah merudum dengan sangat-sangat ketara. Dan apabila itu berlaku, untuk meminjam wang ianya sangat-sangat mahal. Okey, untuk meminjam wang ianya sangat mahal dan pada masa sama inflasi berlaku. So itu adalah krisis yang berlaku pada era 1990-an. Okey. So apakah impak dari krisis tersebut? Apakah impak apabila mata wang kita sangat rendah, apabila mata wang Malaysia sangat rendah atau sangat lemah berbanding dengan US dollar? Pada masa sama, apa impaknya apabila pelabur kurang yakin kepada Malaysia? So apa yang telah berlaku adalah apabila mata wang kita telah merudum dengan sangat ketara, ini bermakna untuk mengimport barang ianya akan jadi jauh lebih mahal. Dan apabila mengimport barang jauh lebih mahal, apa yang telah berlaku? Inflasi telah berlaku. Itu adalah impak semasa krisis pada era 1990-an. So pada masa sama, apabila ianya sangat mahal untuk bisnes beroperasi, apa yang telah berlaku pada era 1990-an, kita boleh nampak syarikat-syarikat telah melepaskan orang secara besar-besaran. Dan ini bukan sahaja berlaku di Malaysia tetapi ianya telah berlaku di rantau ini, di mana Indonesia pun ada krisis tersebut, di mana Thailand pun ada krisis tersebut, di mana Singapura pun ada krisis tersebut, di mana satu rantau ada krisis tersebut, right? Dan pada ketika itu, kita boleh nampaklah ada banks di Indonesia yang diisytiharkan sebagai muflis atau diisytiharkan sebagai bankrupt. Dan apabila ini berlaku, kita boleh nampak bank di Indonesia telah tutup, right? Dan apabila bank-bank di Indonesia telah tutup, apa yang telah berlaku adalah rakyat di Indonesia telah sangat takut. Mereka sangat takut dan mereka cuba mengeluarkan duit secara besar-besaran dari bank di Indonesia. Dan apabila this is what we call a bank run atau this is what we call mengeluarkan duit secara mendadak lah. Dan apabila semua orang cuba mengeluarkan duit secara mendadak, apa yang telah berlaku? Ini telah mengakibatkan panik di ekonomi di situ. Okay? Di ekonomi di situ. Dan benda sama actually berlaku di Malaysia actually. Di mana kita boleh nampak lah pada masa itu, pada era itu, kita boleh nampak rakyat di Malaysia, mereka nak keluarkan duit dari bank Malaysia. Dan actually, quite surprisingly, di mana rakyat Malaysia nak simpan duit? Di mana? Actually, di Singapura. Antara sebabnya adalah kadar faedah di Singapura agak tinggi kalau berbanding dengan kadar faedah di Malaysia. So, di sini kita boleh nampak, one of the things is kita boleh nampak orang menjual pegangan mereka di Malaysia dan mereka nak simpan duit dalam Singapura. Right? This is what we call a bank run lah, basically. Right? Dan pada ketika itu, apa yang Tun buat? Dia telah buat currency freeze atau dia telah membekukan mata wang Malaysia keluar dari Malaysia. Dia telah membekukan. So, apakah impak dari ini? Nombor satu, rakyat Malaysia atau orang Malaysia tak boleh keluarkan wang secara mendadak. Dan ini telah menstabilkan apa yang berlaku di Malaysia. Dan apabila orang kurang panik di Malaysia, apa yang telah berlaku adalah banks di Malaysia tak ada pengeluaran secara besar-besaran. Dan apabila banks di Malaysia tak ada pengeluaran secara besar-besaran, apa yang telah berlaku? So, kita tak sepanik Indonesia.
Let me repeat this again. Kita tak sepanik Indonesia, di mana Indonesia mereka telah keluarkan wang secara besar-besaran, and this is what we call a panic run lah basically, right? Dan apabila mereka keluarkan wang secara besar-besaran, because kita harus ingat, business bank adalah mereka ambil duit dari bukan pencarum atau penabung. Mereka akan ambil duit dari penabung dan mereka akan pinjamkan duit ini, right? So apabila ramai penabung nak keluarkan duit dari bank, apa yang akan berlaku? Bank tak boleh bagi duit secara mendadak tau. Secara mendadak kena keluarkan duit. So apa yang telah berlaku adalah bank-bank di Indonesia terpaksa tutup. Dan ketika itu whoever is born in that era lah, I'm sure kita boleh nampak lah ada keluarga yang telah mengakhiri riwayat lah, actually the whole family mereka macam sebab dah bankrupt kan, so the banks also went bankrupt. So what happened was, it was chaos dekat Indonesia. It was very chaotic, dan ini telah berlaku actually di Malaysia juga. Kita boleh nampak lah dua impak. Nombor satu, kita boleh nampak inflasi yang sangat-sangat dahsyat lah. Apabila kadar faedah sangat-sangat tinggi, apa yang telah berlaku adalah untuk siapa-siapa yang buat pinjaman, siapa-siapa yang buat pinjaman untuk rumah, siapa-siapa yang buat pinjaman untuk kereta, apa yang telah berlaku adalah loan akan jadi sangat-sangat mahal. Dan apabila mereka terpaksa menggunakan banyak wang untuk bayar loan, apa yang akan berlaku? Mereka tak ada wang untuk beli makanan atau beli benda-benda asas. Okay, itu adalah krisis pada tahun 1997. So, dan pada masa itu juga kita boleh nampak syarikat-syarikat mereka disebabkan kos operasi sangat-sangat mahal. Apa yang telah berlaku adalah kita boleh nampak penutupan untuk syarikat-syarikat. Itu telah berlaku. So, ada dua impak yang berlaku pada era 1990-an. 1990-an, di mana nombor satu kita boleh nampak inflasi secara besar-besaran, dan nombor dua kita boleh nampak pelepasan pekerja. Okay, these are the two things. So, sekarang ini kita boleh nampaklah ada yang tanya, adakah sekarang ini Malaysia masuk dalam krisis? Adakah kita masuk dalam krisis? So, ini adalah soalan yang saya boleh nampak untuk minggu ini. Dan ya, kita boleh nampaklah, sebenarnya kita sebenarnya tak dalam krisis. Antara sebabnya adalah inflasi. Inflasi selalu berlaku. Okay. And another thing is, kita boleh nampak, ini pelepasan pekerja. Tetapi pelepasan pekerja bukan secara besar-besaran. Ini adalah ekonomi. Ini adalah cara ekonomi bergerak. Kadang-kadang ada orang ada kerja, kadang-kadang diorang dilepaskan kerja. Okay. So, these are the two arguments yang kita boleh nampak. Tetapi, kalau kita tengok betul-betul dan memperhalusi nombor-nombor, nombor satu, kita boleh nampak harga makanan. Harga makanan, saya tak pernah nampak harga makanan atau harga sayur-sayuran naik 50%. Dan sebelum ini kita boleh nampak pemborong-pemborong. Mereka dah kata, kalau diesel mahal sebegini, salam sir, I bought your book. The books arrived. Hey, thank you so much, and I hope you appreciate the gift. Okay, so sekarang ini kita boleh nampak nombor satu, what has happened is that Persatuan Pemborong-Pemborong, mereka kata kalau diesel mahal sebegini, apa yang mereka akan buat? Ada kemungkinan harga sayur-sayuran akan dinaik 50%. Okay. And I'll tell you why this is very worrying. I'll tell you why. Okay, so I'll just tell you the numbers dulu. Lepas tu kita huraikan kenapa ini sangat membimbangkan. Itu nombor satu. Nombor dua, kita boleh nampak Persatuan Mamak. Mereka kata bahawa ada kemungkinan mereka akan naikkan harga untuk makanan sebanyak 30%. Okay, so our teh tarik, our roti canai, our teh ais, semuanya ada kemungkinan ianya akan jadi lebih mahal. Right? Itu nombor dua. Dan nombor tiga, baru-baru ini kita boleh nampak Kementerian Kesihatan lah, right? KKM lah, Kementerian Kesihatan Malaysia. Mereka kata bahawa harga untuk ubat atau harga perubatan akan naik 40%. Okay. So, jom kita cakap satu persatu, okay? Kalau kita lihat sekarang ini kan, kalau harga makanan dinaikkan, nak tak nak, makanan adalah perbelanjaan ruji atau ianya adalah benda ruji untuk kita. Nak tak nak, kalau kita diet pun kita terpaksa makan, guys. Dan kalau harga makanan telah naik antara 30%, seperti yang saya kata, Persatuan Mamak pun kata mereka nak naikkan harga untuk mamak sebanyak 30%, dan harga sayur-sayuran akan naik 50%. Guys, so dia beginilah. Apa yang akan berlaku adalah kos sara hidup kita akan jadi jauh lebih mahal, dan ini akan impak kita punya inflasi. Dan ini adalah makanan, guys. Makanan adalah perbelanjaan
ruji. Makanan adalah perbelanjaan ruji. Okay? So, jika kita nak save pun, susah guys. Kita nak save pun susah. Kenapa saya kata begitu? Because it is an essential. Nak tak nak, atau ianya adalah perbelanjaan, bukan perbelanjaan kemahuan, bukan perbelanjaan kehendak, tetapi perbelanjaan untuk kehidupan kita atau untuk kelangsungan kita. Right? So that's food. The next thing is also healthcare. Nak tak nak, kalau kita sakit, kita kena demand healthcare services. Okay? So, again, let me just talk about the worst crisis yang berlaku pada era 1990-an. Pada era 1990-an, seperti yang saya kata, apabila mata wang Malaysia telah merudum dengan sangat ketara, apa yang telah berlaku adalah untuk mengimport barang-barang, ianya akan jadi lebih mahal. Dan apabila ianya lebih mahal untuk mengimport, apa yang telah berlaku di rantau ini, bukan sahaja di Malaysia tetapi di rantau ini, semuanya telah jadi mahal. Pada masa sama, apa yang telah berlaku apabila kos jauh lebih mahal, nombor satu, kita punya kos sara hidup mahal. Nombor dua, syarikat-syarikat terpaksa tutup. Right? Dan pada era 1997 lah, that was a year lah, kita boleh nampak ramai dilepaskan. Okay. So, seperti yang saya kata, kali ini, right, ada setengah kata kita sebenarnya bukan dalam krisis. Ada yang kata kita sebenarnya dalam krisis. So, again, kita boleh nampak naratif, banyak naratif. Tetapi, apa yang berlaku, yang kita boleh rasa setiap hari, is these two things. Is these two fundamental things. Nombor satu, kos sara hidup kita dah jauh lebih mahal. Nombor dua, kita boleh nampak, kalau bukan kita boleh nampak saudara mara atau kawan kita. Mereka telah dilepaskan dari kerja. So, whatever which is happening sekarang ini, boleh dikatakan, I'm not saying it's the same as 1997, tetapi kita boleh nampaklah persamaan. Kita boleh nampak. Tetapi sekarang ini, the quantum is much less lah, right? And that is a scary thing. So apa yang kita buat pada tahun 1997 adalah kita telah mengambil pelbagai langkah untuk menyelesaikan masalah ini. Nombor satu, apa yang kita buat, kita telah memberhentikan perdagangan ringgit. So our ringgit was taken out from the market. Itu nombor satu. Nombor dua, apa yang kita buat adalah kita cuba merendahkan kadar faedah. So, dulu pada tahun 1997, apa yang telah berlaku adalah kadar faedah telah naik sangat-sangat tinggi. Okay? Dan kita kena tanyalah siapa Menteri Kewangan pada masa itulah, basically. You guys boleh jawab lah siapa Menteri Kewangan pada masa itu. Tetapi pada masa itu, kita boleh nampak kadar faedah telah naik sangat-sangat tinggi. Apabila kadar faedah kita naik sangat-sangat tinggi, apa yang telah berlaku? Kita terpaksa menggunakan wang untuk bukan sahaja untuk membayar rumah, atau membayar kereta. Tetapi siapa-siapa yang miliki bisnes, kalau kadar faedah telah naik dari 3% ke 9%. Actually, back then, during 1997, kadar faedah boleh mencecah 8 atau 9%. Guys, 8 atau 9%. So, andaikan sekarang ini, dulu 4%. Dan kalau kita ambil pinjaman sebanyak 20,000 lah. Contoh. 10,000 lah. Let's make the math easy lah. So, kita kena bayar 400 lah. 400 lah? Ya, 400 ringgit. So, apabila krisis ini berlaku, secara tiba-tiba kita punya loan akan jadi 2 kali ganda, jauh lebih mahal. So, that's why kita boleh nampak syarikat-syarikat terpaksa tutup. Okay? Sekarang ini, saya dah nampak tanda-tanda. Nombor satu, saya dah nampak syarikat-syarikat bas. Syarikat bas atau syarikat bas atau syarikat van untuk menghantar anak kita ke sekolah. I nak you guys komen. Adakah sekarang ini tambang dah naik? Untuk kawasan saya memang dah naik dah. So sekarang ini kita pun duk fikir, adakah kita nak ambil nak ambil bas sekolah? Sejujurnya saya taklah, ada kemungkinan kita nak stop. Okay, so apakah impaknya? So sekarang ini apabila kos jauh lebih sama ada naik atau akan naik. Betul, Red Star. So sekarang ini kita boleh nampak ada syarikat-syarikat van dan syarikat-syarikat bas disebabkan harga minyak jauh lebih mahal. Pada masa sama disebabkan kuota dikurangkan. Saya dah boleh nampak. Dan apabila mereka actually diorang tak nak, mereka terpaksa naikkan untuk menampung kos. Mereka bukan naikkan tambang bukan untuk dapat profit yang lebih besar tau guys. So
this is the difference tau. Kalau mereka naikkan kos untuk dapatkan keuntungan, itu lain. Tetapi sekarang ni ramai naikkan kos semata-mata untuk survive. Dan apabila syarikat-syarikat ini terpaksa naikkan kos semata-mata untuk survive, apa yang akan berlaku? Apabila mak ayah pun dah tak nak hantar anak mereka menggunakan bas, apa yang akan berlaku? Bisnes akan start turun. Seperti yang saya kata sebelum ini, actually ekonomi kita menuju, I'm not saying it's already in that phase, tetapi ekonomi kita menuju ke arah stagflasi atau stagflation dalam bahasa Inggeris, right? So, kalau kita lihat pada era 1997 kan, atau tahun 1997, apa yang telah berlaku adalah fenomena yang sama, di mana apabila kadar faedah naik secara mendadak, right? Apa yang telah berlaku adalah ramai tak ada duit, dan apabila mereka tak ada duit untuk pergi ke mana-mana. Dan apabila syarikat-syarikat pun terpaksa membayar interest yang besar, kita boleh nampak these two things, pelepasan pekerja dan inflasi yang sangat-sangat tinggi. Right? Dan okay, I'll talk a little bit about apa yang mungkin berlaku lah. Okay? So let me just talk a little bit about what may happen. Number one, kalau kita lihat sekarang ini, adakah peperangan ini akan tamat? Okay, adakah peperangan ini akan tamat? The first question. Antara sebab saya nak tanya soalan ini adalah, jika peperangan ini berterusan? Okay? Kita dah boleh nampak actually negara Amerika dan sekutunya, apa yang mereka buat adalah sekarang ini mereka menyerang infrastruktur yang bukan sahaja ketenteraan, tetapi mereka menyerang infrastruktur seperti loji minyak, sekolah dan tempat-tempat pengangkutan awam di negara Iran. Dan negara Iran telah kata dalam telah bagi statement, kalau Iran diserang, kalau loji minyak diserang, mereka akan menyerang loji minyak di negara-negara Teluk. Okay. So, sebelum ini apabila harga minyak kita antara 80 hingga 90 dolar, time tu kita boleh nampak actually peperangan, skop peperangan agak limited. The scope is very limited, di mana Iran diserang di tempat-tempat ketenteraan Iran, dan Iran menyerang tempat-tempat ketenteraan, base-base Amerika di negara-negara Teluk. Tetapi apabila skop ini dibesarkan, dan apabila negara biru telah serang loji minyak, ingat tak, there was one day lepas loji minyak diserang, kita boleh nampak diorang kata hujan yang turun dekat Iran pun hujan toksik. It was so bad dekat Iran. Apa yang Iran buat? Mereka telah serang loji minyak di negara Teluk. Dan dalam satu minggu saja kita boleh nampak harga minyak dari 90 dolar telah mencecah ke 100 dolar kepada 110 dolar satu barrel. Telah mencecah above $100. Dan ini berlaku, I think during hari raya. Mungkin 2-3 hari sebelum raya atau 2-3 hari selepas raya. Dan selepas itu, dalam seminggu atau 2 minggu, kita boleh nampak harga diesel telah dinaikkan dengan sangat-sangat mendadak. Okay. So sekarang ini, untuk pantau adakah ekonomi kita akan melalui inflasi yang jauh lebih tinggi, kita kena tengok apa yang berlaku di Timur Tengah. Dan sekarang, thank you. Dan sekarang ini, kita boleh nampak walaupun genjatan senjata telah dipersetujui antara US dan Iran, dan orang perantaraan adalah Pakistan, right? I think this was done maybe 2 or 3 days ago. Waalaikumsalam tuan, macam mana? Thanks for the gift. So, walaupun mereka telah buat genjatan senjata, right? Walaupun ada genjatan senjata, tetapi kita boleh nampak negara Lebanon telah diserang. Dan apabila negara Lebanon, okay, nanti saya cakap sedikit tentang saham lah, okay? So, apabila negara Lebanon telah diserang, kita boleh nampak laluan Hormuz ditutup. Dan apabila berita genjatan senjata, apabila kita dengar khabar berita genjatan senjata, apa yang telah berlaku? Guys, the best thing happen actually. Hari itu kita boleh nampak harga minyak dari $119 satu tong. $119 satu tong telah merudum ke $93 satu tong.
Dan guys, saya memang pantau pasaran untuk gas dan minyak. Saya rasa hari itu actually kalau kita kalau negara area Timur Tengah mereka buat gencatan senjata untuk mungkin 3 atau 4 hari, ada kemungkinan harga boleh mencecah $80 satu barrel guys. Actually it went down so low. Dalam satu hari ianya telah turun sebanyak 15% guys. 15% dalam satu hari. At that point in time I was so happy. I was like, "Oi, bestnya." So I pun yalah kita pun tak nak inflasi kan. Mana kita yalah mana saya nak harga barang-barang naik kan actually. So at that point in time pun saya pantau, saya tengok adakah. Tetapi apa yang telah berlaku beberapa jam selepas gencatan senjata itu dipersetujui, apa yang telah berlaku adalah negara Lubnan telah diserang dan 100 bom telah diarah ke negara Lubnan dan mereka sebanyak 300 orang telah terkorban lah basically. Dan dengan itu Iran bengang lah basically dan mereka continue peperangan tersebut. Okay. So, apabila kita tengok harga minyak semalam hari ni saya tak check lah hari ni pasaran dunia telah tutup lah, tetapi semalam masa saya check harga minyak $97 satu barrel. $97 satu barrel. Okay. So, apa persamaan dulu dan sekarang? Okay. Apa persamaan dulu dan sekarang? Dulu, apa yang telah berlaku adalah apabila kadar faedah kita di Malaysia, apabila mata wang kita melemah berbanding dengan US dollar, apa yang telah berlaku? Kadar faedah di Malaysia sangat-sangat tinggi. Dan apabila kadar faedah sangat-sangat tinggi, siapa-siapa yang ambil pinjaman, mereka ambil pinjaman rumah, mereka ambil pinjaman untuk kereta, kita boleh nampaklah ramai yang struggle untuk buat nak buat bayaran untuk pinjaman mereka. Dan apabila mereka tak membayar, ini menyebabkan banyak bank actually bankrupt. Bukan sahaja di Malaysia tetapi di Indonesia, dan ini telah menyebabkan bank-bank di Indonesia bankrupt. Apabila bank-bank di Indonesia bankrupt, ramai orang nak keluarkan duit dan ini telah menyebabkan panik di Indonesia. Dan apabila panik berlaku di Indonesia, apa yang mereka buat? Guys, cuba bayangkan kita punya wang yang kita simpan seumur hidup kita dari kecil sampai 30 tahun, sampai 40 tahun. Guys, tiba-tiba tak ada. Itu telah berlaku di Indonesia. Dan apa yang telah berlaku adalah rakyat di situ sangat bengang dan mereka, you guys boleh pergi dekat YouTube lah, nak tengok dekat YouTube. Alamak, boleh pergi ke platform lain nak tengok lah. Tetapi kita boleh nampak lah rakyat di situ, mereka sangat bengang. Mereka telah buat tunjuk perasaan dan mereka start membakar. That's why kalau siapa-siapa pergi ke Jakarta, hari ini pun, you guys boleh nampak kesan-kesan pembakaran. Actually, dekat Jakarta, you guys masih boleh, hari itu masa saya pergi dekat Jakarta, I masih boleh nampak. Sikit-sikit lah. So, itu telah berlaku pada tahun 1997 lah. Dan untuk Malaysia, thank you. Apa yang kita buat adalah, apa yang kita buat yang saya sangat bangga lah dulu. Kita telah mencantum bank-bank kecil di Malaysia untuk mengelakkan bank runtuh. Thanks for the gift. Thank you untuk nasi lemak. So, apa yang kita buat di Malaysia adalah kita telah mencantum bank-bank kecil. So, kepada siapa-siapa yang mungkin era 90, yes, merging, betul. Pada era 1990s atau 1980s, ada bank seperti MBF, ada bank seperti dulu Arab Malaysia dengan M-Bank. I don't know lah, but dia orang cantum, and then there's a Kwangik Bank, ada banyak bank-bank kecil lah. Ada Filio Bank. So, apa yang mereka buat adalah untuk menguatkan atau mengukuhkan keadaan kewangan untuk bank-bank, mereka telah mencantum all of these small banks, right? Dan di Malaysia, kita tak ada bank yang bankrupt. Kwangik Bank, betul. Di Malaysia, kita tak ada bank yang bankrupt pada era 1997. Guys, it's actually a big thing tau actually. Dan itu nombor satu. Nombor dua, apa yang kita lakukan adalah untuk syarikat-syarikat yang bankrupt, apa yang kerajaan buat adalah mereka DNC Bank, betul. A lot of these old banks, I don't know whether ada bank Thailand pun dulu dekat Pasar Seni, right? So ANZ. So apa yang kita boleh nampak adalah the second thing yang kita buat adalah this is what I heard lah, tiap-tiap malam era 1997 lah, mereka telah buat jawatan kuasa untuk pantau ekonomi setiap hari. Bangkok Bank, betul. Mereka ada jawatan kuasa untuk pantau apa yang berlaku dalam ekonomi, dan setiap hari mereka akan tengok data dan mereka akan menyelesaikan satu persatu. So basically, I nak tanya these questions lah. I know kita semua tahu jawapan ni, tapi saya nak tanya, right? Nombor satu, adakah kita ada langkah untuk menyelesaikan masalah ini? Dah masuk Marvel Okay.
So, ya, Bangkok Bank. Ya, saya masih ingat dulu Bangkok Bank semasa saya dululah bekerja. Saya pernah dengar Bangkok Bank. Saya pun duk fikir, kenapa ada Bangkok Bank? Okay, sorry. Okay. So, anyway, serba sikit tentang krisis yang berlaku sekarang inilah. Okay. Dulu, kita ada plan tau. Kita ada plan. Dan kita boleh nampak lah, kerajaan nak cantumkan bank ini, bank itu mereka nak cantumkan. Dan kita boleh nampak, seperti yang saya kata, dulu ada banyak syarikat yang dah bankrupt. Actually, dah memang muflis, dah memang tak boleh beroperasi. Dan apa kerajaan buat? Mereka telah buat dana harta. Dana harta adalah untuk membeli syarikat-syarikat ini. Dan kenapa mereka membeli syarikat-syarikat ini? Antara sebabnya adalah mereka tak nak panik. Mereka tak nak orang di Malaysia panik. Okay. So pada 1997, walaupun kita tahu kita dalam dana harta dan dana modal, betul. So walaupun kita tahu kita dalam situasi ekonomi yang agak genting, tetapi what has happened is kerajaan dulu mereka ada solusi. They have a solution dan mereka melaksanakan solution. Dan apa yang mereka buat? Mereka ada think tank atau mereka ada group pemikir untuk menyelesaikan masalah ini. Persoalannya hari ini, adakah kita ada grup pemikir? Nombor satu. Nombor dua, adakah kita ada plan untuk menyelesaikan masalah ini? Dan nombor tiga, ialah adakah inflasi ini akan start merudum? Right? Sebab kenapa saya kata begitulah? Okay. Sebab sekarang ini apabila perang agak reda, kita masih okay. Tetapi sekarang ini, this is a consolidation phase. Okay. So, apa tu consolidation phase? Ini adalah fasa di mana tak ada apa yang berlaku lah. Kan? Sebab genjatan senjata memang quiet time. Very quiet. Tetapi dalam 1 atau 2 minggu ini, kita tengoklah. Adakah peperangan ini akan jadi lebih teruk atau they're gonna have a genjatan senjata. Right? Tetapi nampak gaya negara biru. Tak tahulah, nampak macam agak susah. So, it's worrying times lah basically. Okay. So, apa yang kita sepatutnya buat? So, this is the last bit. I'm going to just talk a little bit about apa yang kita sepatutnya buat. Seperti ada soalan yang tanya, adakah kita sepatutnya melabur, right? Okay. Untuk jawab soalan ini, saya akan kata okey untuk kita melabur. Tetapi kita kena pilih lah. I think kalau nak beli emas pun okey, tetapi tolong simpan untuk jangka masa panjang. Dan kalau you guys nak beli saham, boleh. Tetapi this is my view. Kita nak trade sahaja. Apabila peperangan lebih teruk, kita boleh, siapa-siapa yang simpan saham gas dan minyak, apa yang akan berlaku adalah apabila harga gas dan minyak naik, kita boleh ride the wave. Okay, kita boleh ride the wave. Dan apabila dan seperti yang saya kata, Petronas Chemicals dalam tahun ini, kita boleh nampak Petronas Chemicals telah naik sebanyak 100%. At one time, it went up by about 100%. 100% dalam satu setengah bulan ini. Pada titik terendah, dalam 1.5 bulan, Petronas Chemicals telah naik 100%. And this is my favourite. Siapa-siapa yang ikut saya untuk kian lama, mereka dah tahu. Another favourite of my stock picks. It's not Petronas Chemicals lah. I wish I can say I memang dah I pilih Petronas Chemicals. Tak. I'm not that clever lah. The saham yang saya suka adalah Hibiscus. If you guys know lah. I dah kian lama. Sebelum peperangan ini pun saya dah melabur dalam Hibiscus. Dan you guys boleh nampak lah. Dan semasa peperangan ini, siapa-siapa yang simpan saham itu, mereka boleh make money about 50 to 60% dalam sebulan setengah. Okay. So, seperti yang saya kata guys, ini bukan masa untuk kita keluar dan enjoy lah. Sejujurnya, if siapa-siapa yang apa tu, whoever that grew up lah during the 1980s dengan 1990s lah, kita dulu dalam era di mana kita tak ada smartphones, kita tak ada perbelanjaan, kita tak menggunakan kad kredit secara berleluasa. At that point in time, I remember mak ayah saya pun kalau nak guna kad kredit, mereka akan duk fikir 3, 4, 5 kali sebelum nak guna kad kredit. Dan untuk dapat personal loan, memang sesuatu yang diorang memang pantang nak guna lah actually. Dulu pada era itulah, 1990s lah. So, tetapi sekarang ni dengan how easy is it, dengan betapa senangnya untuk kita dapat personal loan.
Betapa senangnya untuk kita dapat bukan satu credit card, bukan dua credit card. Saya pernah nampak ada setengah guys, there's some people yang ada 5 credit card. Dia orang akan rotate the credit. Mereka akan gunakan credit card A, lepas tu mereka akan lupuskan kredit, lepas tu mereka akan gunakan credit card B, and then lepas tu mereka akan menggunakan credit card C. So sekarang ini sangat-sangat berbeza lah, di mana kita untuk dapatkan kredit jauh lebih senang. Tetapi guys, seperti yang saya kata, kalau kita rasa inflasi akan lebih teruk, pada masa sama kalau kita rasa office kita pun macam agak shaky lah, atau job security kita agak shaky, atau kita boleh nampak kita macam, alamak, adakah kita boleh simpan kerja kita? Kalau kita macam rasa macam agak cuak kan, better start saving lah. Kalau boleh, letak duit. Dan siapa-siapa nak start melabur lah dari kosong kan, better just letak dalam ASB. ASB adalah investment yang paling safe lah, yang paling selamat lah, especially siapa-siapa yang baru start lah, right? And if any of you guys know lah, if you guys have been following me, saya selalu kata mempelbagaikan, sebab ASB bagi 5%, inflasi 30%, 50%. So saya selalu kata lah, kalau boleh mempelbagaikan dalam AHB, you can not bad also. Tapi AHB untuk saya bagi dividen sebanyak 4%. I invested in AHB. AHB dulu bagi 8, dulu masa I first join, I think 10%. Lepas tu diorang turun ke 8%, lepas tu ke 5%, sekarang ni 3-4% kalau tak silap saya. So, memang untuk saya pun, saya kalau boleh lah, saya, saya nampak soalan. Harga minyak tak stabil sebab, Okay, saya nak cakap sikit tentang harga minyak lah. Okay, saya nak cakap. Sebenarnya, actually, Malaysia adalah pengeluar gas dan minyak. Okay, kalau kita combine gas dengan minyak, kita actually net exporter. Okay, kenapa? Dari segi minyak, kita memang import. Kita memang tak cukup minyak untuk negara kita. So, kita terpaksa import. Tetapi, telaga minyak bukan sahaja minyak tetapi ada gas. Dan Malaysia adalah pengeksport gas. I think it's the top 5 or the top 10 pengeksport gas. So, sekarang ini, apabila harga gas dan minyak naik, kita sepatutnya lebih kaya. Atau Petronas sepatutnya lebih kaya. Sebab area Timur Tengah, mereka bukan sahaja ekspor gas, tetapi mereka bukan sahaja ekspor minyak, tetapi mereka juga ekspor gas. Dan sekarang ini apabila Teluk Hormuz telah ditutup, apa yang akan berlaku? Mereka tak boleh ekspor gas dan minyak. Dan apabila mereka tak boleh ekspor gas dan minyak, apa yang akan berlaku? Harga gas pun akan naik. Dan kita sebagai pengeksport gas, kita sebenarnya kita boleh menjual gas kita dengan harga yang lebih mahal. Dan dengan itu kita boleh dapat keuntungan yang lebih besar lah. So, memang kita sepatutnya, Petronas sepatutnya boleh dapat keuntungan yang lebih besar kalau gas lebih mahal. Dan Petronas boleh bayar cukai yang lebih tinggi kepada kerajaan kita. Dan kita sebagai pengeluar gas dan minyak, both kalau kita combine, kita sepatutnya lebih kaya. Tetapi, tak tahu, nampak macam lebih keras. Tak tahu, I don't know. Apa pendapat you guys? Sebab, I just want to tell you guys lah, dulu tahun 1990-an lah, apabila Petronas memberi sumbangan kepada kerajaan kita boleh nampak tahu dulu, 1990-an. Duit yang disumbang oleh Petronas, kita boleh nampak pembinaan KLCC, kita boleh nampak pembinaan MRT, kita boleh nampak, bukan MRT, kita boleh nampak pembinaan LRT, kita boleh nampak lapangan terbang, bukan itu, is after that. KLCC, LRT, Commonwealth, kita buat sukan Commonwealth. Guys, dulu at least apabila kita dapat duit, kita boleh nampak. Dan apabila duit ini digunakan untuk merangsangkan ekonomi, guys, boleh tanya your parents, adakah era 1990s, era kegemilangan Malaysia? I'm sure ramai akan kata 1990s dengan 1980s. Malaysia actually bertumbuh dengan sangat pesat. Sepang, betul, at that point in time. Sepang. So, and Sulaiman pun kata dulu walaupun gaji Pak Gad pun, guys, Pak Gad pun boleh hantar anak-anak masuk ke universiti. That was how rich we were dekat Malaysia. Pak Gad pun boleh hantar anak-anak pergi universiti. Tak payah meminjam. Itu dulu tau guys. So walaupun dulu gaji kita kecil, tetapi kita boleh hidup dengan sangat selesa.
Sebab perbelanjaan kita kecil. Inflasi sangat terkawal. Sekarang ni walaupun gaji dinaikkan, walaupun diorang naikkan gaji minima, diorang naikkan gaji tiap-tiap tahun, tetapi apa yang berlaku? Cukai, kita boleh nampak cukai, kita boleh nampak RON naik, kita boleh nampak diesel naik, kita boleh nampak elektrik naik, kita boleh nampak air naik. Macam kita dapat RM1 tapi kita dicukai RM2. Macam itulah, ibarat macam itulah. So, yelah, itu adalah realiti ekonomi hari inilah. So, dan apabila krisis ini berlaku, tak tahulah, tengoklah macam mana. Okay guys. Ya, semuanya naik. That's why saya selalu kata lah. And that's why you guys always see me lah. Walaupun saya bekerja dalam bank pelaburan kan. You guys know, saya bekerja dalam bank pelaburan. Tetapi saya masih buat live. Saya masih tulis buku. And thanks untuk membeli buku saya. And thank you so much. Thank you so very much kepada siapa-siapa membeli buku saya. And as you know lah, siapa-siapa membeli buku saya, you guys will get a free gift lah. Tapi thank you so very much guys. Saya pun nak survive juga kan. I mean, I'll just call a spade lah. I mean, you know. Oh, sorry guys, I boleh dengar azan. But thank you so very much untuk join live saya hari ini. Dengan itu, Assalamualaikum. Selamat beristirahat. Dan I hope to see you guys very soon. Thank you for your compliment, WRWA. Dengan itu guys, Assalamualaikum. Take care. Kalau you guys nak dapatkan ulasan tentang ekonomi,